tu hari biasa je kat pejabat kerja lewat macam biasa Tapi malam tu satu peristiwa yang sampai sekarang mesti menghantui aku. Kim, kau stay back malam ni, Kim? Kim, kau tak dengar aku tanya apa ke? Kim, apa pasal dia call aku? Silap tekan kot phone dia. Ada dekat depan aku. Weh Farid, aku nak ajak balik Pak Jagir lah. Bosan duduk rumah ni. Oh jangan main-main Hakim. Kau bukan duduk dekat depan aku ke sekarang ni? Astagfirullahaladzim. Mana pula dia pergi sini? Weh Farid, ayo kau balik sekarang Farid. Ada benda tu. Aku lari sekuat hati. Tapi benda aku tulis masih di tempat kerja aku. Macam tak berlangsung. Macam suatu halang aku. Awak dah tahu, ya? Tak boleh keluar. Sini tempat kau. Aku terus berlari. Tapi tiba-tiba dia muncul. Betul. Wajahnya pucat. Mata badannya beratur. Nafas pula tersekat. Semuanya jadi gelap. Farid, kau okey tak Farid?